lah. Dia kata aku Tuhan Maha Tinggi. Itu pun Allah Ta'ala suruh Nabi Musa jumpa cakap elok-elok. Boleh je Allah Ta'ala cakap Musa dengan dia elok-elok sikit, bagi kata dua je sudah. Kan? Tak cakap macam tu. Maknanya kata dengan baik. Seorang lelaki telah berkata kepada seorang khalifah, dengarlah apa yang mahu aku katakan. Lalu ia berkata dengan kasar. Khalifah pun membalasnya dengan kata, aku tidak berhajat untuk mendengar ucapanmu. Kamu bukanlah lebih baik daripada Musa dan Harun, dan aku pula bukanlah lebih kafir daripada Firaun. Ketika mana nak nasihatkan khalifah, dia cakap kasar. Maka dia kata, engkau bukanlah lebih baik daripada Musa, dan aku pula bukanlah lebih teruk daripada Firaun. Macam itulah kan. Yang kau cakap kasar ni kenapa? Allah Ta'ala pun suruh cakap elok. Macam itulah. Lalu disebut faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Asy-Syaukani menyebut sebaiknya bagi orang yang nyata baginya kesilapan pemimpin dalam setengah masalah, hendaklah menasihati secara tersembunyi, private, dan tidak menzahirkan dalam khalayak ramai. Begitu baru ni aku baru nasihatkan pemimpin disebut contoh lah kan. Dia zahirkan tidak menzahirkan dalam khalayak ramai, public. Bahkan sebagaimana disebut dalam hadis, jika mungkin dalam memegang tangannya, kalau boleh pegang tangan, mana itu paling lembut, itu paling elok tu berada di tempat yang sunyi dengannya, menyampaikan nasihat kepadanya. Jangan merendah-rendahkan sultan. Pada permulaan kitab Siyar telah kami nyatakan bahawa tidak harus menentang para pemimpin sekalipun zalim, sampai mereka ke tahap mana pun. Maknanya ini salah satu maslahat yang dijagalah. Itu Ustaz dalam konteks pilihan raya. Kalau konteks pilihan raya itu kena jaga adab-adab ketika mana kita berkempen lah. Kan jangan menyentuh sensitiviti pribadi lah. Yang disebut mungkin apa manifesto kita lah kita boleh sebut. Jangan kita sentuh bab pribadi sebagai pribadi. Mungkin kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Fitnah ke betul ke tak betul ke kan, kita pun tak tahu. Jadi kalau fitnah, dah kita tanggung dosa pula. Bila nak minta maaf sebagainya, nak kena jumpa pula. Banyak perkara tu tuan. Abdul Aziz bin Baz menyebut, bukanlah daripada manhaj salaf, pendekatan yang digunakan oleh ulama terdahulu lah, membongkar keaiban-keaiban pemimpin dan menyebut di atas mimbar-mimbar kerana boleh membawa kepada pelbagai perubahan, krisis, hilang sikap mendengar serta taat pada yang makruf. Sebab pemimpin kita sebut tadi, dia jaga agama dalam konteks kita lah Islam kan. Dia suruh buat benda-benda baik. Tiba bila kita, dia ada kesilapan pribadi.